Betul ke tempat korang hantar repair ECU tu berkualiti? Guys, masa tengah repair benda ni, dalam otak aku ada fikir satu benda, satu persoalan lah. Dia pasal repair ECU. Kalau korang nak tahu, memang ada banyak tempat untuk repair ECU. Dekat Malaysia ada, dekat overseas pun ada. Tapi satu persoalan, betul ke tempat korang hantar repair ECU tu berkualiti? So sebenarnya benda ni aku terfikir sebab apa tau. Ni daripada feedback customer kita orang lah. Ada customer kita orang datang hantar, minta pertolongan kita orang untuk repair ECU. Tapi bila sampai dekat kita orang, ECU tu dah pernah kena repair. So kita bukan nak kata apa, tapi kalau ECU tu dah pernah kena repair, so kita orang tak naklah mandai-mandai sebab bukan hasil tangan daripada kita orang. So sepatutnya kalau katakan ECU korang ni dah pernah repair and dia rosak lagi, benda yang first korang kena buat, korang kena pergi balik dekat tempat yang korang pernah repair. Benda ni disebabkan apa tau, ECU korang yang rosak tu korang dah pergi hantar repair dekat tempat korang repair tu. So diorang dah tahu dah ECU korang ni daripada awal apa masalah. So korang kena cari tempat first time yang korang repair ECU korang masa ada masalah. So kalau kata korang nak repair ECU, make sure korang cari company yang trusted, yang dipercayai, ada technician yang berkualiti, feedback daripada customer yang bagus, kerja cepat. Macam contoh ni, Best ECU Repair. Kalau kata korang ada apa-apa masalah pasal ECU, korang nak orang yang berpengalaman dalam bidang ni untuk bantu selesaikan masalah korang, korang boleh klik link di bio. So sekian, terima kasih.